Wong Shah Alam, kalau korang nak mangan tengah hari dengan yang ini atau yang ini, mahupun yang ini, dengan harga yang murmur, yuk mampir sini. Celah mana ni enak? Yuk pada mampir Mio's Kitchen Section 13 Shah Alam. For your information, Mio's Kitchen ni nak belanja separuh harga untuk semua main course. Tapi bukan setiap masa tau, korang boleh rujuk pada video. Pilihan panganan dan kene pun akhir temen yo. Dan antara yang menarik anak lemak Ena macam yang ini. Harga asal RM45, tapi separuh harga je korang kena korban. Bagi Ena, sticknya not bad. Ena suka rasa kuah black pepper dorang sebab tak over rasa black pepper. Tahap danas tu pun ikut tekak korang. Cuma nasihat Ena nak puas, kunyah panas-panas. Adik-beradik pasta tergolong juga tau. Antara yang Ena suka, of course lah mac and cheese dengan sosis ni. Dan portion yang agak banyak macam spaghetti carbonara with crispy chicken ni. Set nasi putih dengan lauk kampung pun ada macam yang ini. Pok kunyah ni memang sesuai nak bawa family. Sebabnya set untuk kunyah 3 ke 4 orang pun ada wah. Tak nak yang pedas-pedas, ambil set yang ini. Nak yang ada pedas, ambil yang combine platter ni. Sebab ada ayam kepak Korea. Serius, sos dia memang pedas. Tapi set combo ni tak ada separuh rega lah tau. Harap maklum. Bukan panganan berat je ada. Panganan untuk membawang pun ada. Minuman pun boleh dikatakan banyak yang menarik yang korang boleh pilih. So, kalau nak tahu apa lagi, yuk sebut. Memang marah, weh.